Kesedaran, minda dan trauma. Pemulihan melalui terapi rohani. Bahagian 2. Minda, peranan minda dan bezanya dengan kesedaran. Minda berfungsi sebagai sistem pemproses maklumat yang menghubungkan kesedaran dengan dunia sekeliling. Ia menerima maklumat daripada panca indera, memori dan suara hati, lalu mentafsir dan menghasilkan fikiran serta perasaan. Berbeza dengan kesedaran yang hanya memerhati dan memilih, minda pula bertindak berdasarkan arahan daripada kesedaran. Ia menilai maklumat, membuat keputusan dan mencetuskan reaksi emosi serta fikiran yang akhirnya membentuk tindakan. Secara ringkasnya, minda mengumpul, menapis dan bertindak, manakala kesedaran menentukan arah ke mana minda harus fokus. Dalam terapi psikologi, minda dikaji melalui cara ia mempertahankan diri seperti menafikan realiti, memberi alasan untuk sesuatu tindakan atau melindungi emosi daripada tekanan. Dalam bidang psikiatri pula, tumpuan turut diberikan kepada gangguan mood dan tingkah laku. Untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, minda perlu dipandu oleh kesedaran yang tinggi supaya setiap fikiran dan perasaan yang timbul seiring dengan nilai-nilai rohani serta kemanusiaan yang sihat. 4 tahap getaran minda. Terdapat 4 tahap minda mengikut getarannya. Setiap tahap ini mempengaruhi cara seseorang melihat dunia dan bertindak balas. 1. Minda haiwani. Ini adalah tahap minda yang paling rendah. Fokus utamanya ialah keselamatan diri, kelangsungan hidup dan kepuasan keperluan jasmani. Antaranya, makan dan rehat. Individu yang berada dalam tahap minda ini akan melihat dunia semata-mata sebagai ancaman atau peluang fizikal. Individu akan cepat bertindak balas tanpa ruang untuk penilaian lanjut. Sebagai contoh, seseorang mungkin terus panik atau lari apabila terdengar jeritan kecemasan tanpa sempat berfikir panjang. 2. Minda nafsu. Tahap minda ini muncul apabila keinginan duniawi dan emosi yang tidak stabil menguasai diri. Pemikiran berkisar hanya kepada pencapaian status, kuasa, pujian dan keseronokan. Perasaan negatif mudah timbul seperti cemburu, marah, dendam dan ketagihan. Di tahap ini, seseorang mungkin sanggup memanipulasi atau bertindak tanpa memikirkan akibat demi memuaskan kehendak diri. Ramai yang mengalami tekanan emosi atau gangguan mental sebenarnya berada pada tahap minda ini yang terperangkap tanpa bimbingan kesedaran yang tinggi. 3. Minda intelektual. Tahap ini aktif apabila seseorang menggunakan logik, ilmu dan analisis dalam membuat keputusan. Mereka mampu merancang, mengkaji risiko dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Namun jika hanya bergantung kepada logik tanpa panduan rohani, minda ini boleh menyebabkan keraguan berlebihan atau overthinking. Ramai yang berpendidikan tinggi masih gagal mengurus emosi kerana terlalu bergantung pada fikiran tanpa keseimbangan dari dalam. 4. Minda tinggi. Ini adalah tahap minda yang paling tenang dan matang yang hanya tercapai apabila kesedaran berada pada frekuensi tinggi. Fikiran menjadi lebih tajam dan bijaksana. Dikenali sebagai akal, manakala perasaan menjadi lebih jernih dan tepat, dikenali sebagai firasat. Keputusan dibuat berdasarkan nilai kebaikan, kasih sayang dan kefahaman rohani. Individu yang berada di tahap ini mampu memimpin dengan etika, menyelesaikan konflik dengan tenang dan memahami sesuatu dengan rasa yang mendalam. Minda tinggi ini juga membuka ruang untuk menerima ilham dan kebijaksanaan tanpa dipaksa. Peralihan kesedaran antara tahap minda. Kesedaran sebenarnya boleh bergerak dan memilih tahap minda mana yang hendak digunakan dalam sesuatu situasi. Apabila seseorang berada dalam keadaan tenang dan melaksanakan amalan rohani dengan penuh perhatian, kesedaran akan meningkat
dan membolehkan minda yang lebih tinggi berfungsi. Pada tahap ini, seseorang lebih mudah berfikir dengan bijaksana dan mendengar suara hati, firasat dengan jelas. Sebaliknya, jika seseorang sedang tertekan secara emosi atau terperangkap dalam trauma yang belum sembuh, tahap kesedaran akan menurun. Dalam keadaan ini, tindak balas cenderung dikawal oleh minda haiwani atau nafsu yang bertindak balas secara spontan tanpa pertimbangan mendalam. Keupayaan untuk terus memilih dan mengekalkan tahap minda yang lebih tinggi memerlukan disiplin diri, kepekaan terhadap emosi sendiri, dan amalan rohani yang konsisten. Keupayaan setiap lapisan minda untuk berfungsi turut boleh terjejas akibat trauma yang dialami seseorang. Tanpa pengurusan yang tepat, trauma ini berpotensi menimbulkan semula kesan negatif yang mempengaruhi kehidupan secara menyeluruh. Ikuti kami di bahagian 3 untuk memahami dengan lebih mendalam tentang trauma, kesannya terhadap lapisan minda serta pengaruhnya kepada tahap kesedaran.